Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada apa ni bang? Ada ais kacang. Ais kacang oh. Ya. Okey, bagi saya ais kacang salji yang spesial. Okey ah. Okey. Okey, ni bahan ada apa? Bahan ada kacang, jagung, agak-agak. Okey, boleh? Alright. Siapa nama ais kacang ni? Ais kacang salji bang? Dia tangan yang lembut bang. Oh, gebu lah dia punya ais. Tengok sikit. Macam salji punya ais lah. Ya, betul. Alright. Alright. Dan tu ada bahan lagi? Ada bahan kacang. Ha ni biasa. Okey. Yang ni ada special dan double bahan ah. Double bahan noh. Okey. Alright. Ni siap apa? Siap. Tu ada apa lagi? Ada susu lah. Oh, sini ke susu. Okey. Okey. Macam ni yang special ni harga Ya, berapa? siap. Siap. Macam ni harga Ini berapa? 4,5. Okey, boleh cendol tu. Okey, ni apa? Ini gula merah. Alright. Ya, gula merah 1,5. Okey. 1,5 sendok tu. Ya. Okey, lepas tu? Cendol. Cendol ya? Ya. Cendol agak-agak kita lah. Okey. Allah itu. Okey, baik. Okey, lepas cendol? Kacang merah. Kacang merah? Ya. Kacang merah. Okey. Kacang merah. Jagung. Jagung? Ya, saya. Okey. Lepas jagung? Dan sekali susu caya. Oh, susu caya. Ya. Tak pakai santan ni? Oh, tak pakai sini. Ini susu caya mana? Okey. Alright. Lepas tu air getih lah. Ha, getih juga. Okey. Okey. Ini cukup rasa. Okey. Okey. Okey, macam ni harga berapa? Ini RM3 lah. RM3 tu? Ya. Alright. Sampai ke berapa tu? Sampai RM5. RM5.5 lah? Ya. Okey, cuti hari apa? Ini Jumaat saja. Cuti Jumaat saja lah. Ya. Okey. Kira ais kacang ni sejak tu bila lagi? Belum ada. Belum ada. Oh.